Masih ada beberapa biji telur. Oh, tu dah pecah dah tu. Tak lama lagi menetas dah. Ada 2 biji yang akan menetas dalam masa terdekat ni. Yang paling masuk pada 20 hari bulan. Kini pun 20 hari bulan. Yang ni tak apa, tak ada ni lagi. Yang ni semua telur-telur yang ada dalam ni Pak Long dah setting dah. Mereka ni semua akan menetas sebelum hari raya. Masuk awal. Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Palong. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Untuk video kali ni Pak Long bermula di belakang rumah. Kita tengok dulu inkubator. Telur yang ada tadi tu semua Pak Long dah setting dah. Kita masuk supaya dia menetas sebelum hari raya. Dan bermula daripada berapa hari bulan hari tu Pak Long tak masuk dah telur. Sampailah pula 17 hari bulan nanti baru Pak Long masuk balik. Sebab kalau kita masuk 17 hari bulan tu, dia dijangka akan menetas pada hari Isnin pertama buka sekolah. Masa tu Pak Long dah ada dah, Pak Long dah ready dah untuk kita nak meneruskan apa yang kita buat di Kebun Abah. Pak Long pun nak bercuti juga cik. Cik hari ni, apa ingat tak? Dalam episod yang lepas, Pak Long buat balik seekor ayam. Apa jadi dengan ayam tu? Jom kita pergi tengok, jom. Pak Long duk tagak-tagak nak pergi kebun ke tak mau pergi, nak pergi ke tak mau pergi petang ni. Sebab lah ni duk tengah hujan renyai-renyai. Noh, kalau kita tengok hala ke kebun belah sana tu memang nampak gelap hujan. Tak apa, kita tengok ayam dulu. Sekejap kita tengok lagu mana. Kalau dia serayat kita pergi. Ni ayam ni Pak Long letak di sini, di gazebo rumah Pak Long ni. Tu, ada nampak? Alhamdulillah, elok saja. Jangan terkejut cik, ni nak buka ni. Jangan terkejut. Jangan lompat keluar cuy, main keluar lah cik. Tu. Dia. Dia boleh mangkit elok. Cumanya dia berak ni lah. Dia berak apa? Berak cayang. Pak Long buh ayam kat dia. Pak Long buh jagung kat dia ni. Nampak? Tak ada. Dia memang berak ayam. Pak Long rasa dia tak sesuai lah duduk di sini. Kesian kat dia. Dia tengok dia duduk di sini. No? Masa dia lompat keluar. Jangan lompat keluar. Rasa-rasa nak kena bawa pergi ke kebun. Tapi bila kita bawa pergi ke kebun, kita tak boleh campur dengan ayam jantan. Kalau kita campur dengan ayam jantan tu akan duk panjat dia lah, duk pukul dia lah. Bagi dia sihat dulu. Boleh ikut. Sagi. Tunggu serayat kita pergi. Cik, 24 jam dah dia duduk di rumah Pak Long ni. Sepatutnya dia bertelur lah. Patutlah Pak Long duduk tengok. Dalam seminggu 2 ni telur tak dapat 3 biji. Kan ada 3 ekor ayam kan, ibu ayam yang dapat kadang-kadang 2 biji. 2 biji lah, 3 tu tak dapat. Rupa-rupanya ayam ni lah yang tak bertelur. Tak bertelur tu atas faktor mungkin sakit lah. Kadang-kadang ayam ni dia ada juga waktu-waktu yang dia hold sat ataupun berhenti sat. Mungkin dia berhenti dalam seminggu, lepas tu dia sambung balik. Macam tu lah ayam Roman Brown, ayam RIR macam ni. Sebab tu bila kita jumlahkan balik, ada orang kira lah setahun boleh bertelur sehingga 300 biji. Waktu-waktu macam ni lah dia tolak. Taklah bertelur hari-hari. Kalau hari-hari naya cik. Pukul 6 suku dah petang ni. Hujan tak serayat lagi. Tak apa cik. Video ni Pak Long bawa ke esok, kita buat dalam video yang sama juga no. Tak apalah, malam ni Pak Long jaga dia dululah. Kita tengok lagu mana, esok kalau dia masih elok kita bawa pergi. Keesokan harinya Pak Long tak tunggu dah sampai ke petang. Balik sekolah pukul 3 petang ni terus saja. Ni cik, alhamdulillah masih hidup, tapi nampak gayanya dia tak bermaya lah. Berak pun berak cayang macam tu saja. Dan dia pun tak bertelur. Jom cik kita pergi balik ke sana. Pak Long kesian kat dia bila kita tak dalam ni. Dia tak dapat nak bergerak lah. Pergi sana pergi sini. Tu sebab Pak Long nak kena bawa balik ke sana. So lah ni Pak Long tak ada kabel tie. Jadi Pak Long ikatlah sikit dengan ni. Supaya Pak Long senang nak bawa dia pergi sana. Di sana nanti kita akan tak dengan geng-geng darah. Ikat sikit lah macam ni.
Okey. Cik duduk sini. Duduk sini. Duduk dalam. Bukan apa takut dia lompat ya. Okey. Tak ada apa. Jagung pun tak makan, selera pun tak ada. Okey, jom kita pergi sana. Amboi, baik sangat dia. Duduk dalam kereta. Kalau tak ikat kaki pun tak apa, tapi buat macam mana? Kaki takut dia lompat dalam kereta. Okey, jom kita pergi ke lau anak dara. Macam biasa bila Pak Long sampai ke kebun, Pak Long pergi tengok dulu. Di lau sawah ujung sana. Manalah tahu kokot apa ada ke kan? Tak ada ke? Okey. Kalau mai sini duk nampak ayam tu ada tu kira okey. Kita nak tak dalam lau ni. Jom kita ambil dia jom. Pak Long tak tanah dia. Cik, baru kena letak dia dalam lau ni. Tak boleh letak sekali dengan geng-geng dia sana tu. Cik, mah. Kalau letak dengan geng jantan, bapak jantan tu memang dia kena lah. Kan? Dia boleh survive dulu kat sini. Duduk boleh. Tu boleh jalan balik lah. Sebab duduk dalam bekas kecil sana. Tu dia tak dapat nak jalan. Dia berdiri macam tu saja. Ni. Bagi dia duduk di sini dulu. Dia makan-makan dengan geng-geng depan ni. Makanan ada, ayam ada. Lalu nak pergi tengok belah sana. Hampa ingat tak? Ada RIR yang sekok tu. Ujung sana tu. Dia dah bertelur hari tu kan. Kan Pak Long buat dia punya bekas telur kan. Kita nak tengok ada telur ke tak ada telur. Untuk telur yang kedua. Cik, ayam yang Pak Long bawa balik kuarantin tu, bawa mai balik, nampak gayanya alhamdulillah dia boleh mangkit, dia boleh pergi cari makanan dia tu. Dia sama jenis macam ni, cik. Jenis Rhode Island Red. Rhode Island Red ni adalah bakar tulen berasal daripada Rhode Island di USA. Lalu ni kita nak tengok ujung sana tu ada Rhode Island Red yang muda. Dia baru bertelur sebiji. Jadi kita nak lepas dia tengok lagu mana. Mai keluar. Bagi dia keluar dulu. Bagi kita tengok ada telur ke tak ada telur. Tertomoy tang tu. Ni lolak Mana dia ada telur tak ada telur? Oi, dia duk buat jamban. Buat jamban tak ni. Berak atas telur lama dia ni. Kena ambil dia. Yek. Ni ada telur baru. Ada telur baru je. Dia beli telur tani juga. Itu pun dia telur tani. Yang ni pun telur tani. Sebenarnya Allah ni dia 2 hari sekali lah bertelur. Bukannya bertelur hari-hari. Buat permulaan ni memanglah dia bertelur macam tu. Lama-lama dia akan bertelur setiap hari sebiji. Telur dia masih kecil lagi. Dia tak sesuai lah. Kalau dia ada benih pun tak sesuai untuk kita buat dia sebagai bakar. Ni. Hak ni. Hak ni bapak. Bapak muda ni. Tak pandai lagi panjat. Yang bertelur tu yang ni. Yang ni. Sepasang ni. Dah halang-halang mai hantar ayam tu. Pak Long pun nak ambil lah telur Lomain Brown. Telur Lomain Brown ni 2 hari Pak Long tak ambil rasanya. Ni Pak Long lepaskan depa dulu. Keluar nak tengok. Ada tak? Banyak cik. Bukan 2 hari ni. Dekat 3 hari. Ada 9 biji. 2, 4, 6, 8. 8 biji. Dan 8 biji ni Pak Long akan cuci dan masukkan dalam inkubator. Sebab Pak Long rasa Pak Long nak bagi hadiah sikit lah kat siapa yang beli banyak anak-anak ayam RIR Pak Long kan. 10 ekor ke. Nak bagilah sekok. Macam tu kan. Lepas tu Pak Long juga adalah nak hadiah kat kawan-kawan ayam hasil kacukan daripada Lomain Brown dengan Lex Sasak. Dia akan menghasilkan anak yang warna putih sama macam yang Pak Long bagi dekat Cik Syarin tu. Okey, kita ambil ni, kita buat balik. Selagi stok masih ada, kalau stok tak ada Pak Long tak bagilah. Itulah cerita. Nanti hampa beli kat Pak Long 10 ekor, nanti Pak Long tak bagi kat hampa marah kat Pak Long pula. Tak. Kalau stok ada, Pak Long bagi. Kalau stok tak ada lah. Sebab hak ni bukan janji kan. Hak ni cuma macam kalau ada Pak Long bagi. Macam tu saja. Keluar. Yang ni semua sihat-sihat je. Pergi sana, belah sana. Tak payah.
Keluarlah. Cik, betul lah. Dua-dua ekor yang yang paling otak dalam ni, RIR Pak Long memang bertelur lah. Jadi yang sekok yang Pak Long bawa balik tu, dia memang tak bertelur lah. Tengok dia berak pun berak macam berak kapur, berak berayak macam tu saja. Dia pun macam laih, tak larat saja. Jadi buat masalah ni Pak Long cuma ada sari 2 biji je lah. Selain daripada ibu muda yang baru mula bertelur tadi tu, Pak Long sebenarnya Pak Long dah cuba intai lah kawan-kawan Pak Long ataupun sahabat-sahabat kita ni yang ada ibu yang nak jual kat Pak Long. Dan Pak Long akan bela sampai dia bertelur. Maknanya dia juga daripada kalangan kebun abah. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita pergi cari. Tak ada, kita guna ibu-ibu ni sajalah. No, cik, sudah ha? Takat ni cukup lah dulu video untuk kebun abah kali ni. Pendek-pendek je dia, tak perlu panjang-panjang sangat. Pak Long pun dah penat ni, dah panas sangat ni. Petang ni mungkin hujan sebab dah 3 hari lah, 3 petang dah hujan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.